Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni dah kira Cina tim boy main balik. Tengah tim boy. Kali ini tim boy balik. Kami akan teruskan perjalanan ke Nakhon Si Thammarat. Sampai ke depan sana. Macam menyesal pula main masuk sendiri. Sudah kita masuk ke Padang lah bang. Alright, kami kali ini selama 3 hari 2 malam kami akan duduk di Sichon. Berkenaan dengan hotel kami dah booking siap-siap di Malaysia. Okey lah ni pukul 11.42. Memang makan masa gila lah. Kami cok border Malaysia, cok border Thailand. Tapi alhamdulillah lah kami tak declare sebab kami declare dah kami punya kenderaan itu. Lepas tu kami declare di Padang. Lalang nak masuk sini kan, kami masuk Padang dulu apa tu. Kami beli barang makan-makan dulu kan. Dia aku tak buat vlog hari tu. Di match ni tak perlu declare dah lah. Pokoknya dia scan masuk aja. Tu pun kalau scan lah. Pada waktu kami main ni memang pack dengan rakyat Malaysia sebab 1 habis 5 kami bertelok main ni. Jadi hari pekerja dia orang cuti kebanyakannya masuk dekat sini. Aku nak main tukang ambil dulu dekat sini. Jom. Memang nak lewat dah weh. Tu apa? Nampak? Tak kita buat. รุ่นนี้ละลายซับเริ่มรักกระเป๋าก็เริ่มยุบมีบ้านได้ขายบ้านหมดเกือบล้านก็ไม่สิ้นสุดเงินในบัตรแทบสะดุดเอาแต่รูดปืน Untuk sarapan yang tak apa nak sarapan ni, di Plaza Halal Food. Sarapan apa kalau jam esok 1.28. Gila dah pergi tengah hari lah. Makan ni lah. Daripada pagi tak makan pun. Okey, mana pergi yang tak apa nak pagi ni. Biasa lah nasi. Aku biasa soyok. Ajak. Kena ambil ayak macam ni. Jadi, sedap terus ni tak buat ayak tau. Jadi pun makan dulu. เพราะน้องๆหนูๆทำ Alhamdulillah selesai makan. Jom kami nak teruskan lagi perjalanan. Semasa kami dalam perjalanan untuk ke wilayah Nakhon Si Thammarat, kami dah nampak sebatang cangkui duduk atas jalan raya. Tak tahu cangkui ni jatuh daripada mana. Kalau kena motor ataupun kereta, pergi. Kalau motor ni mesti jatuh terpelanting duduk dalam laut. Apa pun enjoy dah layan dulu view di wilayah Songkhla ni. หมดเกือบล้านก็ไม่สิ้นสุดเงินในบัตรแทบสะดุดเอาแต่รูดปืดรูดปาด Kalau ni aku dah kat stesen New York PTT di Nakhon Si Thammarat. Kami dah masuk dah. Perjalanan lebih kurang dalam 2 jam kurang daripada saya makan tadi tu. Sampai ke sini. Destinasi pertama yang kami akan singgah sebelum kami ke wilayah Nakhon Si Thammarat ni adalah Park Panang Wine Park. Ia adalah satu tempat di mana dia ada kincir angin yang banyak dan kita boleh bergambar dekat kawasan ni. Kami akan teruskan lagi perjalanan untuk makan tengah hari walaupun bukan waktu tengah hari dah. Okey, kami sampai dah dekat satu kedai yang kami target nak main ya. Tengok apa yang ada kat sini, makan dulu. Saya makan tengah hari je, tapi dia jadi petang. Dia dekat kancing dekat Bukit Hitam awal pagi tadi. Kami punya event berjalan lancar, tapi cocok dia tu lah. Cocok tu yang nak kata panah dia tu. Bahang besar ni, besar akan keluar walaupun dah petang lah. Dia punya panah dia tak boleh buat bincang kan. Lepas tu kami dunia kan kata panah lagu ni nak hujan, tapi tak hujan. Tapi alhamdulillah lah kalau tak hujan kan. Dia tak hujan lagi jadi beringat. Okay, kami makan dulu kat sini. Kami tengok lah ada benda yang kami nampak sedap lah kata nak makan. Jom kita tengok apa. Apa ni lapar. Aku tengok kedai ni dia tutup pukul 5 setengah kan. Tapi aku dah tengok sebab dia kata buka. First time aku lagi sedar aku menegakkan lapar-lapar ni. Ni punya sotong ni kan. Selepas makan kami teruskan lagi ke kedai yang bawah tapi bukan di Terengganu, ni di Thailand. Baik sempat tu. Aku tengok dalam masa apa? Dalam masa 7 minit lagi dia nak ketuk. Sibuk. Kedai ni selalu naik dalam race aku. Tanpa melengahkan masa lagi memang aku kena target untuk main kedai ni. Macam-macam jenis buah-buahan yang ada kat sini. Dia ambil daripada buah yang betul, dia potong bubuh dah layak ni. Tengok aku masuk melihat sajian ni tu. Owner dia lintas kat belakang aku tu. Memang manis. Masuk aku manis dia punya sajian buah dengan ayak ni. Untuk aku memang aku target untuk minum ayak plum. Jadi aku order yang ni. Dia punya plum tu mais ketul-ketul lagu ni. Dia punya manis dia full. Memang original Thailand punya mari. เงินในบัตรแทบสะดุดเอาแต่รูดปืดรูดปาดอยากได้ต้องทุ่มเทดูแลให้ถึงใจ Bukan dari itu. Tak aku lupa tu. Untuk apa orang tu? Plug point tu. Jom kita nak teruskan perjalanan ke kami punya Chile ya. Tapi tu lagi ya. Semasa kami dalam perjalanan untuk ke resort, kami nampak satu kemalangan yang jadi kat tepi jalan ni. Memang tragis. Aku harapkan owner dia selamat.
Okey, kami dah sampai dekat The Camper. Dah booking semua dah. Untuk resort ni memang kami dah booking siap-siap dari Malaysia. Jadi kami main untuk check in saja. Bilik dah buat pendaftaran. Jom. Kami nak tengok bilik. So, dia ada macam orang kata apa? Bau wayang pula ujung ni. Lepok-lepok panggil tu. Ni bawa nama The Camper. Mantap. Makan mana kan? Makan meja dah. Kita tanya dia punya owner yang jaga ni kan. Orang yang jaga resort ni, dia kata kalau nak barbecue dia tak ada alat. Macam tempat bakar tu tak ada. Ni jadi masalah kan, ada tempat bakar. Sebab kami bawa barang tu nak bakar. Tapi tak apa, esok kemungkinan kami kubah plan lah. Tak mandi di luar Mat. Tak mandi di luar. Kita duduk putih-putih hujung nampak tu pantai. Mungkin view tak nampak sekarang. Kena tengok esok lah. Okay, jom. Paling tepi sekali. Okey, tak ada masalah. Ini yang kita mau. Ini betul-betul santai nama dia. Ni kita tahu manusia dewasa boleh loncat kat ni. Loncat masuk tu dalam loop. Assalamualaikum. Oh ni dia punya katil dia. Okeylah, katil untuk 2 orang. Ini untuk orang kata apa? Merelaxkan badan ni untuk kecil lah. Dia tak mau bagi nampak. Boleh gitu. Aduh. Macam mana nak mandi? Jorok sekarang. Wih, jorok dalam pintu pun. Oh, jam. Dalam pintu. Lalu sini. Siapa masuk bilik yak, dia letak pokok bunga. Kalau kata letak pokok bunga, dia masuk bilik yak. Nampak apa nak mandi ke kecil kan? Suami ni lah, depan nampak suami ni lah. Nampak suami ni. Nampak lah. Apa yang ada lagi. Okay, dia ni yak ni free. Okey. Ni. Kita. Sekejap kita. Okey, apa lagi ada? Ada penyangkut. Okey, sekejap. Apa lagi? Ekor lagu ni. Ekor pasal apa? Ya tu. Apa pun on TV tu. Kita perlukan produksi sebab kita nak melondeh-londehkan apa-apa yang patut kan. Jadi kena tutup ni. Dan kita jumpa dalam video sekejap lagi lah. Okay, kami nak keluar pergi cari makan malam. Ini suasana dah. Kami tak nak tengok lagi dengan suasana kat sini. Tengok esok pagi lah. Sebab masalah kami tengah lapak dengan letih sikit lah. Okey, makanan aku dah sampai. Keladi. Tak kena juga kopi mana ni. Dia kata nak makan kopi. Saya ni tak kena kopi. Tak apa, esok kita buat kopi sendiri. Macam mana? Ni roti canai apa? Roti canai kayu. Kan ni roti. Oh, ni roti. Roti canai kayu. Ya. Roti canai betul. Alhamdulillah selesai hari pertama kami di Nakhon Si Thammarat. So apa akan jadi pada hari kedua dan ketiga? Teruskan menonton dalam Kero Milling Channel. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Nakhon Si Thammarat.อยากได้ก็ต้องเปย์ทุ่มเทและห้ามบน รุ่นนี้ต้องกินต้องใช้มีเท่าไรก็ต้องโอนค่าคอนโดค่าเทอมเหมือนเดิมอย่าตกหล่นมีกิ๊กเด็กต้องอดทนต้องมีเงินไว้พรนเปย์พรนน้องน้องหนูหนูทำให้กระชุ่มกระชวย รุ่นนี้หมดตัวก็ยอมพร้อมโอนให้คนสวยหมดไปเป็นแสนแม้แต่แขนก็ไม่